Kenapa suasana petang yang biasa di Setia City Mall bertukar menjadi mimpi ngeri? Inilah yang kami tahu tentang kejadian tembakan ini. Pada 8 Februari 2025, sekitar pukul 10 malam, satu kejadian tembakan telah berlaku di Setia City Mall di Shah Alam, Selangor. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an, dengan 11 rekod jenayah lampau dan sejarah kesalahan dada, telah melepaskan lebih daripada 18 tembakan di dalam pusat beli belah tersebut, mencederakan seorang pekerja pembersihan. Suspek kemudiannya menuju ke kawasan parkir, merampas sebuah kereta dan menjadikan sebuah keluarga seramai 6 orang sebagai tebusan selama 45 minit. Polis Selangor sedang menjalankan operasi memburu suspek dan menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat untuk menghubungi mereka dengan segera. Pihak berkuasa telah memberi jaminan kepada orang ramai bahawa pusat beli belah tersebut selamat dan beroperasi seperti biasa, tetapi kejadian ini telah meninggalkan ramai yang trauma. Nantikan perkembangan terkini. Dan ingat, ketika krisis, sentiasa mendapatkan maklumat terkini adalah penting.